Assalamualaikum, jumpa lagi kita pagi Ahad. Okey, apa yang kita nak cakap pagi ni, santai-santai, relax-relax hujung minggu ni kan. Kita nak bercakap tentang keadaan pentadbiran, pengurusan negara kita oleh Perdana Menteri yang handsome tu, yang jambu tu. Anwar Ibrahim lah, siapa lagi kan. Okey, baik. The first thing aku nak highlight kat sini, kalau kita tengok kerajaan Anwar Ibrahim ni, sepanjang dia memerintah, aku tak nampak dia membawa satu benda yang baik untuk rakyat, satu keuntungan untuk rakyat. Kan? Yang kita tengok, Anwar kata saya tak minat nak sumbat orang masuk penjara, tapi saya minat untuk nak kejar orang-orang yang curi duit negara, curi duit rakyat. Okey, baik. Aku nak tanya, Anwar Ibrahim ni dia debt collector ke atau dia Perdana Menteri? Dia mengisi ruang-ruang kerja dia, jawatan dia sebagai Perdana Menteri ni, seolah-olah macam kerja dia nak kutip hutang. Faham tak? Jadi, dalam keadaan dia nak dakwa orang tu, nak dakwa orang ni, nak suruh SPRM pergi siasat tu, siasat ni apa semua, rampasan tu tak dapat pun lagi. Sebab dia ada proses yang ambil masa lama. Kan? Contoh macam arwah Tun Daim tu disiasat, aset dia dibekukan apa semua tu. Bila, kalau betul lah dia menyeleweng, sumber tu bila nak dapat kat negara? Dan bila dapat kat negara, bila rakyat nak menikmati hasil-hasil wang yang dapat dikutip semula ni? Jadi Anwar Ibrahim ni kalau aku tengok, dia sibuk dengan kerja-kerja seolah-olah debt collector. Dan disebabkan kos keperluan untuk menguruskan negara ni, dia sentiasa ada. Dan mungkin dia bertambah, keperluan dia meningkat. Maka kita tengok dia terpaksa naikkan harga barang lah, cukai lah, mansuhkan itu, mansuhkan ini. Faham tak? Kita tengok dia ambil hasil untuk kegunaan negara daripada rakyat. Sama macam zaman Muhyiddin Yassin tu hari, bila berlaku national internet emergency COVID case, dia tolong rakyat pakai duit rakyat. Perasan tak dia tolong rakyat pakai duit rakyat? Yang mana rakyat ditolong dengan duit simpanan KWSP rakyat. Lepas tu dia kata dia tolong rakyat. Dia tolong apa? Dia pakai duit KWSP rakyat. Dia tolong kita pakai duit kita, lepas tu dia kata dia tolong kita. Betul tak? Okey. Sama juga Anwar Ibrahim ni, bila kita tengok, dia tak berjaya bawa investor masuk. Negara kita tengok macam-macam keperluan hidup harian rakyat meningkat, kos sara hidup meningkat. Sebelum ni kita dengar beras hilang, minyak hilang. Barang-barang komoditi harga tak terkawal. Kita tengoklah kan sebelum ni. Jadi kita tanya, kenapa ada perbuatan yang boleh kita kategorikan sebagai perbuatan yang sangat jahat kepada rakyat? Sebelum kau jadi kerajaan, kau janji apa kat rakyat? Kan? Bila kau jadi kerajaan, apa kau buat? Betul tak? Jadi aku punya tengok sampai ke hari ni, Walanon dan Walanontet, penyokong-penyokong penjilat tega dia lah, kalau kita tengok, dia ni bersorak seolah-olah menafikan fakta tau. Betul tak? Macam kes Yusuf Router tu, kalau kita tengok, Yusuf Router dia bukan sembang macam Anwar sembang, ada berkotak-kotak bukti apa semua, tapi tak dibawa ke muka pengadilan. Yusuf Router, dia kata je, dia buat dakwaan mengatakan Anwar ada buat tindakan membuat serangan seksual terhadap dia, gangguan seksual terhadap dia. Dia pergi report polis. Dan polis kelaskan kes tu hanya tak ada bukti, tak ada apa. Jadi polis kata, aku difahamkan NFA lah, kes tu no further action lah. Okey, baik. Selepas pada tu Yusuf Router buat saman sivil.
Dan saman civil tu dibenarkan oleh mahkamah untuk diteruskan. Dan Anwar mula minta imuniti. Sebab Anwar Ibrahim dia tahu kalau dia kalah saman civil ni, that's the way how kita tengok dia boleh pergi ke penjara. Sebab apa tahu? Kalau dia boleh menang, Yusuf Lauter boleh menang kes saman civil, maka kes jenayah yang dia report sebelum ni, yang di NFA kan tu, bukan kes yang dia kena pistol dengan dadah ni, bukan. Sebelum tu dia ada buat report tentang gangguan seksual tu kan. Kalau civil dia menang, macam mana pula jenayah kata NFA? Maka jenayah punya kes tu akan dibuka balik lah nanti. Kalau kita faham kat sini, kes saman civil, bayar je lah saman. Kalah-kalah. Tapi masalahnya dalam kes Anwar ni, dia unik sikit. Kalau dia kalah saman civil ni, jenayah tu datang ke belakang buntut dia nanti. Itu pasal aku cakap apa? Kalau dia kalah saman civil ni, dia pergi Sungai Buloh. Sebab jenayah mana ada compound. Jenayah pergi je lah. Jenayah yang macam tu lah. Faham tak? Jadi, mai kita ni, generasi anak-anak muda, ya, penyokong-penyokong politik walanon tek ni semua, cuba korang jadi manusia yang berakal, boleh berfikir, boleh tahu. Aku duduk sendiri dalam discussion, berapa ramai orang dalam mesyuarat dengan Tun tu. Aku bersuara dalam mesyuarat tu. Mana yang tak betul, aku bangkang dalam tu. Depan-depan Tun aku bangkang. Pasal apa? Kita nak duduk kat sini sekarang ni, kita bukan nak bercakap macam Anwar Ibrahim punya penyokong bercakap. Kita nak bercakap tentang benda yang betul adalah betul. Benda yang patut adalah patut. Bukan kita nak ikut trend-trend yang dah lapuk di telan zaman tu. Jadi, aku nak mengajak korang ni semua, mari kita berfikir. Jangan tidur. Fikir. Tengok satu persatu apa Anwar Ibrahim buat. Cuba korang bagi tahu apa yang Anwar Ibrahim buat setakat ini untuk rakyat dan negara ni, yang bukan hanya cerita di telinga, tetapi kita boleh tengok kesan dia. Apa dia? Bagi 100 dalam IC rakyat tu ke? Faham? Jadi, bila Anwar Ibrahim kata apa, saya berminat untuk nak pergi cari balik duit-duit yang kena curi tu, seolah-olah dia ni debt collector. Dia ni bukan Perdana Menteri. Kerja dia nak kutip hutang. Untuk nak tunjuk kat rakyat, dia buat kerja. Kerja dia apa? Kutip hutang. Dia Perdana Menteri. Kita nak tengok investor masuk negara. Kita nak tengok pelaburan masuk dalam negara. Bukan sembang je. Kalau sembang je, negara tu nak melabur kat kita berapa bilion. Nak melabur. Dah melabur belum? Belum. Sembang kari. Sebab tu aku cakap apa? Kita banyak bercerita tentang orang yang tidak menyokong Anwar Ibrahim ni, especially Tun Mahathir. Kita banyak bercakap dan mengkritik Tun Mahathir ni berdasarkan kepada apa sebenarnya? Kita kritik Tun tu sebab apa? Andaian. Hearsay. Cakap-cakap yang kosong-kosong punya cakap, main tuduh-tuduh macam tu. Sebenarnya Tun tu lah yang korang duk fitnah. Anwar bukan fitnah. Kes Anwar ni, kutukan, kritikan terhadap Anwar, aku boleh kata 90% dia bukan fitnah. Korang kata, daripada zaman dulu kes liwat Anwar ni disebabkan Tun. Tun ni lah orang yang mencetuskan kes liwat terhadap Anwar. Tun tu siapa? Dia Perdana Menteri je. Setahu aku dia bukan hakim, dia bukan DPP, dia bukan ketua polis negara. Tapi korang berandaikan, mestilah Tun punya arahan terhadap KPN, Tun punya arahan terhadap pendakwa rakyat, Tun punya arahan terhadap mahkamah. Itu cakap-cakap kosong saja. Ada bukti? Tak ada. Tapi bila kena kat Anwar Ibrahim, korang sibuk cakap pasal bukti. Sedangkan kes tu berjalan di mahkamah tu. Dengan Tun Mahathir, korang tak cakap pasal bukti. Padahal kes tu satu pun tak berjalan kat mahkamah, satu pun tak dibawa ke meja penyiasatan. Jadi macam mana tu?
Jadi nasihat aku sudah-sudahlah tak sub tu, jangan duk bodoh sangat lah. Kesian kat anak cucu kau besok. Separuh daripada tanah Semenanjung ni sudah bukan lagi dimiliki oleh orang Melayu. Pergilah cek. Mengikut data-data bodoh yang aku tengok, separuh daripada tanah Semenanjung bukan lagi dimiliki oleh orang Melayu. Banyak kementerian kita tengok main wayang. SKMM kau tengok, Fahmi Fadzil cerita Kutuk Anwar kena blok, Kutuk Anwar kena blok. Judi online, pelacuran online, scammer online. Yang ni tak blok pula. Kenapa yang ni semua tak mengancam keamanan, ketenteraman rakyat? Yang ni lah yang merosakkan negara. Judi online. Sekarang ni sport toto, aku dengar katalah, tak tahu betul tak betul. Aku dengar kata sport toto dah boleh beli online. Untuk orang-orang bukan Islam, beli online lah. Pergi kat kedai kan kena tangkap dengan Jabatan Agama pula. Jadi sepatutnya Fahmi Fadzil, Menteri Komunikasi, dia sepatutnya tengoklah benda-benda macam ni. Nak blok benda-benda yang macam tu. Benda-benda lucah. Kan kena tangkap handphone rakyat, cek ada website-website lucah, cas rakyat. Tu website tu kau biarkan. Yang tu nak cas kau. Cas kegagalan menteri kerana tak membuat sekatan terhadap kegiatan-kegiatan yang menyalahi undang-undang di dalam media sosial. Tak boleh cas. Sebab apa? Dia menteri. Yang boleh cas nak orang kampung minum ketum tu ada simpan gambar blue 2-3 keping. Yang ni kena. Apa ni? So kalau Anwar Ibrahim berterusan macam ni, dia patut letak jawatan je. Sebab kita tengok dia lebih kepada bersikap nak show that dia buat kerja, tapi dia buat kerja sebagai pemutih hutang. Bukan dia buat kerja untuk rakyat. Ada banyak kerja lain ni yang lebih profesional untuk dia nak buat, bukan putih hutang. Itu je ke kerja dia? Dapat ke apa yang dia buat tu? Dia hentam arwah Tun Daim punya isu, dah dapat ke hasil? Tak dapat. Hentam Tun Mahathir, kayakan anak pun, dah dapat hasil ni? Tak dapat juga. Buang masa, gaji berpuluh-puluh ribu, pakai duit rakyat. So hidup berakal, mati jangan berantu. Sama-sama kita renungkan, cakap benda yang betul. Aku tunggu. Kalau siapa ada fakta dan ada modal, ada bukti untuk nak bantai Tun Mahathir, mai sini, aku orang pertama bantai dia. Tapi kalau setakat bercerita tak ada bukti, kalau boleh juga nak suruh aku cakap, kau bayar aku 100,000, 200,000. Sebab nanti Tun zaman aku pakai duit kau. Hidup berakal, mati jangan berantu. Fikir-fikirkan. Sekian. Wassalam.